Hey guys, welcome back to my channel. Okay guys. Okay guys, hari ni saya tak pakai mic. Saya nak pergi ambil mak saya. Mak saya masuk hospital dah. Berapa hari dia? Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dah 5 hari termasuk hari ni. Dan saya baru pergi sekali sebab kan adalah masalah kenapa saya tak boleh pergi. Dan hari ni baru saya nak pergi ambil mak saya. Okay, korang jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Saya tak tahu video ni panjang mana. Okay guys, kita on the way ke hospital. Tu saya tak tahu saya cakap apa. Dan korang jangan lupa subscribe. Okay, I love you. Sampai dekat hospital mana? Hospital Pakar. Kat mana ni duduk? Kurang Keriang. Saya sebab tadi saya pakai saya punya phone. Saya tak pakai filter. Ini baru saya pakai filter. Sebab apa? Buat saya tengok ada juga YouTuber. Dia pakai filter tau. Aku tak ada topik nak kecil ini. Okay, saya akan skip kalau saya tak suka part tu ya. Sebab abah saya cari pakcik, jadi kita kena buang dulu tepi jalan. Sekejap kita masuk, okey. Jadi saya tunjuk mak saya dekat dalam tu. Kalau boleh rakam lah sebab kat hospital kan orang sakit bayi. Okey. Sebab kena laluan highway ke, Isyak tak tahu. Macam tu. Yes, kita dah sampai dekat buat mak saya. Tapi mak saya tak pakai tudung. Tempat daftar. Tak tahu nak bawa Daftar dekat. Mak saya naik wheelchair. Okey. Atau
kita nak balik. Abang saya bawa picture. Apa tu?